Okey, kita ada assignment ni 30 markah. Kita kena siap, kita kena hantar minggu depan. Siap dah, empat aku. Nanti kira aku empat je lah. Boleh tak? Boleh, tapi macam ni, senang je. Apa kata kita suruh budak fakulti lain buat. Lepas tu kita upah lah sikit-sikit. Kalau belum kita jadi lah kalau kita kenal. Okey lah. Mampu je ni. Ya betul Munizi. Kira kita tipu lah tu. Takkan kita nak hantar ke pensyarah benda kita tak buat. Semua orang buat apa? InsyaAllah kan tahu mana kita buat. Yang penting bersiap, makan je. Baik, terus mabuk. Aku kesian kat dia. Dia tu kawan kita tapi dia tak tahu tak betul. Macam mana? Dia gini ni. Kita belajar ni. Kita bukan sekadar kita nak lulus kan. Tapi kita belajar ni kita nak bertukar ilmu. Andai kata kalau time kita belajar ni pun kita tak ada sifat rasa tanggungjawab terhadap kerja kita tu. Macam mana nanti kita kerja? Kalau kita kerja pun main-main juga, buang masa lah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Maaf ganggu Ustaz. Ya, Saya nak silakan. tanya satu soalan lah. Kalau kawan saya ada buat kerja yang tak jujur lah, saya perlu tegur ataupun saya nak biar je dia buat tu? Kita sebenarnya sebagai seorang pelajar kan, sepatutnya kita tak patut jatuhkan dia. Tapi dalam menuntut ilmu, kita perlu sematkan nilai amanah dalam menuntut ilmu. Kalau hari ni kita biarkan rasuah secara kecil-kecilan, apatah lagi bila kita bekerja nanti. Entah faham? Faham Ustaz? InsyaAllah. Rik, ya Rik. Rik, buat apa? Dia buat kerja sikit. Rik, sini. Okay. Aku ada jumpa ustaz tadi. Ada sama-sama sikit. Jadi aku tak nak dah kita submit bukan kerja kita. Aku harap kau faham lah. Kalau kau nak berkeras juga nak submit juga, aku terpaksa buang nama kau daripada grup kita. Betul je. Aku benda perkara kecil tu je. Takkan sampai buat aku hari sini kau. Memang kecil Rik. Kecil di mata kau je, tapi besar nilai di sisi Allah. Aku sayang kau Rik. Sebab tu aku tegur kau. Yalah, faham. Mungkin disebabkan perkara kecil ni akan buat aku terbiasa akan datang. Terima kasih.